Jom jalan-jalan dengan Pandu Babes dan Protein Emas 7. Kali ini kami nak hunting makanan dan tempat-tempat yang menarik di sekitar kawasan Lembah Kelang. First spot kami ialah Stesen Nasi Kerabu. Pada peminat-peminat nasi kerabu, korang kena try makan dekat sini. Macam-macam pilihan lauk disediakan. This is the best nasi kerabu I ever taste in Damansara. Air yang ada dekat sini pun sedap-sedap. Dan juga ada jual nasi kak wok. Next stop pula kami pergi ke Museum Coklat. Masuk je pintu dah boleh bau coklat tu memang wangi. Korang boleh tengok macam-macam dalam ni, dari sejarah penemuan koko sehinggalah wujudnya brand-brand coklat. Di sebalik museum ni pula ada kilang coklat dekat belakang. Korang juga boleh tengok diorama yang besar dalam ni dan beberapa arca yang dibina melalui coklat. Dah puas berjalan-jalan, ini adalah sebab kenapa korang kena pilih Protein Emas 7 sebagai kereta elektrik korang. Skrin infotainment dengan 2.5K resolution memang sharp dan juga tak lagging. Walaupun tak ada Apple CarPlay dengan Android Auto, tapi dia ada built-in map tau. Nampak tak? Mudah kan? Navigation dia pun lebih precise. Next one, dia punya headrest speaker. Nak dengar navigation and call mudah sangat and jelas. Also, ada juga panoramic sunroof untuk varian premium saja. And yang lebih menarik, ada 33 kompartmen dalam kereta ni. Setiap ada kompartmen dekat bawah seat lagi. Harga Protein Emas 7 bermula RM105,800 Malaysia. Jalan-jalan bersama Protein Emas memang menyeronokkan. Jom jadi sebahagian daripada revolusi EV Malaysia. Jom!